Okay, semua dengar ya. Good morning semua. Saya Olive, ya, berasal dari Kuantan. So, sudah start recording Okay. So, hari ini kita bertemu setiap hari Isnin ialah kita punya group coaching. Dan kita punya group pun sudah semakin ramai kan, kawan baru, betul tak? I nampak ada banyak nama-nama yang tak kenal dekat sini. Okay. So kalau you all memang nak buka video pun boleh, tapi dengan pakaian kemas. Supaya kita boleh kenal each other. Okay. So memang hari ini coaching. So memang boleh buka video. Tapi jangan buka mic lah. Okay. Jangan buka mic. Jangan tulis-tulis. Okay. Okay. So kita akan bermula sekejap lagi. So semua dah bersedia kan? Bersedia dengan nota. Okay. Nota masing-masing, buku nota depan you. So dengan minda, okay, memang yang terbuka untuk belajar hari ini. Dah sedia. Yang murid-murid baru sudah bersedia ke belum? Terutamanya murid-murid baru. Okay. So hari ini coaching kan memang untuk semua lah. Memang untuk semua kita punya fighters. Okay. Terutamanya kawan-kawan yang baru join dengan kita. Terutamanya yang baru join VIP atau BO dengan kita. Saya rasa ramai, betul tak? Okay, so ramai orang baru dengan kita. Begitu juga dengan PC. Yang PC member saya rasa pun ada di sini. Kan ada malam ini So kalau you masih PC, you pun boleh mendengar hari ini punya kelas. Tetapi you kena dengar semula. Kalau you masih PC, you kena dengar semula ada satu kelas coaching kita dari Bell, MDN Bell. Dia ada cerita yang coaching itu tentang bagaimana seorang PC nak upgrade ke BO. Okay. So selepas ini you boleh dengar semula YouTube itu. Okay. So hari ini, okay, Olive akan bagi ilmu lah kepada semua. Okay. Malam ini tentang 5 langkah. 5 langkah untuk kita berjaya di forever dalam bisnes ini. So mungkin ada ramai yang kata, saya sudah jadi BO, saya sudah jadi VIP. Apa yang perlu saya buat selepas itu? Apa langkah seterusnya kan? Actually kalau you tengok di Teppanyaki ada ni Darwan sudah buka video, okay? Di Teppanyaki ke dalam Zoom setiap hari Selasa kita ada kelas ilmu. You nampak ramai orang yang sudah berjaya kan? Muhammad Bestamam saya dah nampak, okay? Okay. Mereka semua orang yang berjaya ni, mereka pun ada memang memegang 5 langkah ini. The first step lah, first 5 langkah ini untuk dia berjaya di forever. Sama macam saya, Bell ke, Jason ke, Alex ke, Emily ke, semua leader dekat sini semua pun memegang 5 langkah ni masa kita nak start. Macam CBM Shida pun sama, semua pun sama. Okay. So sekarang Olive nak share dulu. Okay, jap. Okay, I share. Nampak tak slide saya? Nampak tak slide? Okay, sebelum I nak masuk tajuk kita hari ini, I nak share jugalah. Okay, ada beberapa berita terkini. Berita terkini. Kan? Mungkin ada yang tak nampak. Sekarang actually kita ada satu Aloe Challenge. Mungkin ramai dekat sini kan. Ada perasan tak? Aloe vera botol kita sudah tukar ke botol baru. Kan? Sudah tukar kan? Siapa sudah minum aloe vera ni? Yes, siapa sudah minum type 111? 111. Ada tak yang tak sabar mau minum ini AVG? Kita panggil dia AVG tau. Terus memang AVG, aloe vera gel. Baru sampai kan? Okay? So, kalau yang you jadi PC, you nak upgrade jadi VIP pun, you punya set pun akan dapat botol yang baru. Berita baik tau. Okay, semua dapat botol baru. Sebab soon, botol lama kita akan tukar dah. Version lama dah berubah. So, itu sebabnya Forever sudah brand new. Brand new Okay, nak rasa tak botol baru ini rasa tak young sikit, muda sikit. Kalau kita minum pun rasa macam muda sikit, rasa tak? Macam sangat fresh macam sangat fresh, sangat young macam itu.
Betul kan? Okay. So belum sampai kan. So belum lagi you kena start minum. Sekarang ni kita ada seluruh dunia kita sedang start Aloe Challenge tau. Start dari May 1st. Jadi semua orang pun boleh mula 60 hari kita nak buat apa tau? Kita nak minum ini aloe vera gel. Okay, you tuang dekat gelas macam ni lah. Tuang dekat gelas. Okay, macam ni. Okay, satu gelas. Then you boleh makan Fields of Green. Ini Fields of Green. Yang ni. Fields of Green ni. Okay, yang ini ialah semuanya adalah barley grass, alfalfa, semuanya green-green. Semua alkaline dalam ni, satu botol ni. Ada 80 biji, sangat sesuai untuk orang yang tak makan sayur. Ada tak dekat sini? Yang tak makan sayur punya orang. Okay, you ada sembelit. You ada buasir macam saya dulu. Saya memang buasir sembelit. Dan siapa yang meneran, kena meneran dalam tandas punya. Najis keras. Sebab you tak cukup fiber, jadi you boleh makan ini. Dan dia juga adalah satu phytonutrient tau. Semua minerals, alkaline yang ada di dalam sini. Jadi semua manusia actually yang perlukan banyak mineral setiap hari untuk jaga kesihatan kita. So ini ialah makanan yang lengkap lah untuk kita setiap hari sebab kita confirm tak cukup fiber punya. Jadi dia sangat matching dengan ini AVG kita. So dia dah jadi satu set. Okay, kita buat ini Aloe Challenge. So Fields of Green ini you boleh makan 2 biji sehari ataupun 4 biji, macam saya 4 biji lah. I makan banyak sikit, 4 biji sehari dengan satu gelas punya AVG. You tuang, you setiap hari buat ini dan you tick dekat sini tracker sini. So tracker ini saya belum tukar tau. Ini probiotic ini ialah di Singapura. Di Malaysia saya belum jumpa lagi tracking ini. Bila sudah jumpa kan, kita akan share dalam grup. So setiap hari you dah minum kan, you kena buat apa? You kena buat video dan hashtag dekat Facebook. Jadi kepada korang yang nak buat online, jadi inilah masanya, betul tak? Alang-alang semua orang globally sedang buat ini. Why not you setiap hari macam ini 60 hari lah. Pasti ada orang akan tanya you, apa yang you minum ini? Betul tak? Jadi you akan buat orang datang cari you. Okay. Setiap hari buat ini video, you makan. You boleh ikut creativity you sendiri. You buat video ke, you nak ambil gambar, you post di social media. Betul kan? Jadi ambil peluang ni tau. Okay, alang-alang kita nak jaga sendiri. Kita nak upgrade ke VIP. Biarlah kita buat sama-sama ini. Okay, Facebook, IG pun boleh. Yang penting hashtag Aloe Challenge. Dan setiap hari you tik-tik-tik macam ni. Tracking. Okay. So, ada juga hadiah tau. Jadi syarikat dia memang nak bagi. Week 1 dia nak bagi skincare. Week 2 ada iPad. Week 3 ada ni. Nampak tak? Ada RG, ada suplemen dia nak free gift dekat semua orang. Lepas tu week 4 ada ini jam, Fitbit. Week 5 ada Forever Strap Bag. Week 6 Insta 360 video camera. Wah, mahal. Kenapa tak nak join, betul tak? Okay, week 7 Power Beats Fits Earbuds. Dan week 8 Exclusive Call with Holly Stout. Wah, ini 10 winner ini yang akan dapat ini. Akan dapat call dengan Holly Stout, kita punya salah seorang lah. Kita punya produk punya manager. VP di US, Holly Stout. Nampak tak? Wow, kan? Baru tahu ini challenge bukan main-main. Memang challenge yang sangat best. Kena buat bersama-sama. Nak Insta 360, ya. Wah, ini boleh buat video, betul tak? Boleh buat video. Betul-betul nak bantu kita. So, jom kita join ini Aloe Challenge. Okay, start dengan AVG ni. Ini AVG, dia lain tau. Dia tak sama dulu punya. Okay, kalau you start minum ini, you akan tuang, you rasa, kenapa dia cair punya? Kenapa dia cair tau? So, ini AVG, dia sangat pekat. Pekat, macam mana I kata? Contohlah, aloe vera ini dia adalah version baru, formula baru. Dia sudah di blend. Macam aloe vera gel dulu yang pekat punya kan, dia sudah di blend, dikisar. Contoh macam rumput lah, kalau you rumput, you cabut, you tumbuk dia, kisar dia macam pandan, daun pandan, you kisar dia jadi macam mana?
Macam jus, betul tak? Macam cair sikit. Tetapi bau dia macam mana? Kalau daun pandan, you tumbuk dia kan, dia jadi jus, dia rasa macam mana? Rasa tak hijau tu? Sebab you tumbuk, dia keluar bau hijau, betul tak? Kalau rumput ditumbuk dekat penumbuk situ, dia keluar apa? Rasa hijau-hijau. Jadi, itu sebab ini aloe vera gel kan. Sebab dia sudah di blend, dikisar. Jadi, bila you minum, masa you minum, mula-mula, you rasa smooth masuk. Selepas tu, you rasa ada hijau-hijau sikit. Ini maksud dia. Okay, dia sudah di blend. Jadi, kalau untuk orang baru yang baru start mau minum kan, rasa, macam dia berasa tak sedap. Sebenarnya kita kena tukar mindset dia, educate dia. Sebenarnya dia sudah dikisar. Jadi halus, jadi nipis dan kita senang serap dalam badan kita, dalam sel kita. So ramai orang yang minum ini sangat efektif tau. Dia minum saja terus mau membuang. Sangat cepat. Orang yang sembelit sangat efektif. Dia sangat lawas. Okay? So you sendiri yang cuba. Baru you akan tahu. Okay? Kalau ada orang yang tak suka lah, tak serasi, tak biasa dengan rasa ni, dia boleh mix dengan bee honey. Boleh mix dengan bee honey. Okay, madu forever. Okay tak? So ini dia. Okay, so ini dia. Dan kita juga ada banyak promo macam ini. Mom and Dad punya promo. Tapi ini promo hanya di apps. Forever to you. Di center tak ada. Di center. Sama je, sama sedap. Ya, saya pun rasa sedap. Yang aloe vera gel tu, AVG tu. Okay. So ini promo sangat best tau. Ini senang nak dapat customer. So korang kena dah beli, you tengok Bell dah beli 599 punya. You tengok sekarang start 1st May, dia akan start hadiah pink. Jadi kalau kita beli 399, dapat ini shaker yang cantik. Shaker ini dia ada penutup, dia boleh letak tablets dekat bawah sini. Atas sini ialah letak air. Ataupun kita punya Forever Light Shake. Nampak tak? Sangat cantik. Yang ini warna merah punya. Okay. Kalau you beli, customer you beli sampai 599, dia akan dapat pink punya termos. Nampak tak? Pink termos. So ini start 1st May. Ini sempena Mother's Day. Jadi dia warna pink lah. Okay. Kalau sampai 16 Mei, dia sudah jadi warna biru. Ini sempena Father's Day. 399 ada shaker biru. 599 dapat termos biru. Okay, boleh tak? Orang yang upgrade boleh dapat juga kan. Yang ini, dia ada tuliskan dia punya term condition. I rasa maybe boleh dapat kot. I pun tak sure. Okay, yang ini So, tapi hanya boleh beli di app saja. Kalau beli di center tak ada. Okay, hanya boleh beli di app saja. Okay, so ini dia special. Special. Jangan cakap kita tak payung tau, tak bagi tahu. So memang dah bagi tahu, cepat-cepat sharing dengan customer. Alang-alang kan, you sedang closing customer you membeli, you cepat-cepat kasih tahu dia, apa kata you beli sampai 399 sebab dapat hadiah ni. Nampak tak? Jadi saya pun sudah closing 2 orang. Ambil ini. Seorang ambil termos, seorang ambil ini shaker. Okay. So ambil peluang ni tahu sebab company dah buat banyak gift. Okay, boleh semua. Okay. Then kita ada juga, nampak tak? Kita punya SYJP, set VIP semua sudah tukar AVG baru. Semua sudah AVG baru guys. Okay, jadi cepat-cepat grab. Nanti itu nektar pun akan tukar. Itu peach pun akan tukar juga. Semua. Okay. Jadi cepat-cepat upgrade sebab ada botol cantik. Botol baru AVG yang lebih efektif. Nampak tak? Okay. So ini dia. Okay. So sebelum kita mulakan, kita kan nampak. Sebenarnya forever you nampak ramai yang sedang menjana income macam ini. Betul tak? Setiap bulan dia ada 2,000, ada 4,000, ada 8,000, ada yang belas ribu pun ada. Ada yang 5 angka pun ada. Betul tak? Okay. Semua income pun memang ini semua ialah real story. Memang semua orang mencapai. Kenapa mereka boleh mencapai semua ni? Okay. Sebenarnya dia mudah saja.
Kenapa kita boleh mencapai? Sebab kita memang ikut step apa yang Sifu kita ajar. Sifu kita cakap A, kita buat A. Sifu cakap B, kita buat B je. Macam tu. Nampak tak? Jadi 5 langkah ini, hari ini Olive nak share dengan semua. Coaching kita adalah 5 langkah. You nampak 5 langkah ini kan macam tak penting, macam simple je, macam boleh buat. Tapi kalau you anggap dia macam buat tak buat, macam tak penting kan, you tak akan mencapai apa yang you nak. Jadi itu sebab dari first step sampai step kelima, kita mesti buat sampai habis. Baru dia jadi. Kalau you buat step 1 saja, lepas tu you lompat ke step 3, dia tak jadi punya. Mesti kena sangat serius sebab dia adalah langkah-langkah kita, membawa you ke langkah-langkahnya. Nak tahu tak 5 langkah tu? Siapa sudah ready ya? Sudah ready? Boleh type ready dekat chat sana. Siapa dah ready? Okay. Terutamanya kawan baru. Kita dah 90 orang kawan. So semua leader ingat ambil kehadiran tau. You punya anak-anak tim yang hadir hari ini, ambil kedatangan mereka. Pastikan mereka join malam ini. Okay, malam ini, dan betul-betul fahamkan mengapa mereka perlu belajar 5 langkah ini dengan betul-betul. Sean tolong tengok boleh tak kedatangan? Ya, nanti tolong tengok. Okay, so I mulakan dengan yang pertama. Langkah pertama yang kita nak buat sekarang ialah kita mesti, bila kita nak main ini game kan, kita nak buat ini bisnes, kita kena ambil serius. Okay, langkah pertama mesti nak senaraikan 100 nama prospek kita. Kenapa macam tu? Nanti korang mesti tanya, kenapa nak senaraikan nama? Sedangkan semua nama tu sudah dalam telefon kita. Kita panggil saja, betul tak? Kita call saja, dah okey. Kenapa kita nak senaraikan? Ada tak? Siapa tahu kenapa nak senaraikan? Boleh tulis dekat chat sana. Mungkin korang ada terfikir, kenapa saya perlu senaraikan? Ada orang tak faham. Ada orang dia faham. Kenapa nak senaraikan? Ada tak? Ada tak siapa terfikir? Apa sebab dia? Tak ada orang. Tak ada orang tahu. I tanya, mungkin sini ada yang sudah kahwin kan? Senang nak follow up Rosiati. Betul. Betul. Okay, ada tak lagi jawapan? Boleh tak dekat chat? Sebab saya nak berinteraksi dengan you. Kak Rosna kata supaya tak miss out. Betul. We kata, apa ni? Prospek, betul tak? Prospek. Prospek, okay. So, contohlah, kalau korang nak kahwin hari ni, nak buat kenduri kahwin, Magis kata senang call mereka. Betul. Semua betul. Memang ini semua jawapan betul. Okay. Kalau kamu nak buat satu kenduri kahwin, nak kahwin dah, you tak nak tertinggal. Okay. You nak menjemput semua saudara mara, kawan baik, you takut miss out. Betul tak? Jadi apa yang kita buat? Kita mesti tuliskan senarai orang yang kita nak jemput ke wedding kita. Sebab wedding kita ialah satu event besar-besaran yang sangat penting. Sama juga dengan bisnes ini. Penting tak untuk korang? I percaya Amy kata nak buat sharing. Ya, betul. Ya, sangat penting, betul tak? Ini bisnes penting tak untuk you? Siapa kata rasa penting? Sangat penting. Itu sebab kita mesti kena ambil berat setiap satu step. Okay, setiap satu step tu jangan sambil level lah, buat sambil level. Okay, so senaraikan 100 nama ni dan kita contact semua ni dalam masa 1 bulan. 1 bulan je. Okay, 1 bulan je. 30 hari kita nak try contact semua orang yang kita sudah list out itu dengan secepat mungkin. Sebab kawan kita mungkin kawan orang lain juga. You punya jiran ialah kawan orang lain juga. Betul tak? You punya kawan sekolah ialah kawan orang lain juga. Jadi, kalau dia tak join dengan you dekat Forever, mungkin dia sudah join company lain. Betul tak? Sebab orang lain list nama dia dalam buku tu.
Kesian, betul tak? Sudah pergi ke syarikat S lah, syarikat B lah, syarikat A lah, betul tak? Kita tak nak macam ni. Kita bukan kata, betul kan, Bel? Kita tak nak orang kita pergi ke syarikat lain. Betul tak? So, kalau boleh kawan-kawan kita nak bagi mereka makan produk forever, join forever, jadi member forever, betul tak? Dan buat ini bisnes bersama dengan kita. At least, kita dapat peluang ini dulu. Bukan kasih orang lain. Kita yang dulu. Nampak tak? Jadi, apa yang kita nak buat? Bila kita list out ni, sebab kita nak jemput mereka ke masterclass. I percaya ramai dekat sini yang lahir dari masterclass. Siapa lahir dari masterclass type 9? Atau GEP? Siapa yang lahir dari masterclass punya? 9 Kak Ramawati. Ada lagi tak? Yang lahir dari masterclass Sifu atau GEP, kelas business preview. Okay. Ada VL. Okay. So itu sebab kita pun sama. Failure. So kita pun nak menjemput prospek-prospek ini kan ke masterclass kita. Okay. Kita nak pinjam tenaga Sifu kita. Jadi bila kita list keluar, kita kena make sure kita ada satu buku. Buku yang lain tau. Buku tebal macam ni. Buku nota. Macam ini. Okay. Yang kita boleh tuliskan name listing macam ini. Okay. Name listing ni kita nak tulis macam mana. Make sure ada kolom. Tulis macam ini. Nombor 1 ada nombor, ada nama, telefon, lokasi dan kolom hot button. Hot button ni macam remarks lah. Kita nak remarks, nak tulis orang ini, dia punya hot button ialah produk atau bisnes. Dia ada pengalaman bisnes tak? Ada masalah kesihatan tak? Kita nak list out macam ini. Jadi you sangat clear tau, you sangat jelas orang yang prospek ini kan, you nak closing dia produk dulu atau closing dia bisnes. Betul tak? Sangat clear. Sangat jelas. Kalau you buat macam ini, teratur sikit. Mungkin ada orang yang tak pandai buat paperwork. Betul tak? So far kan, semua serang saja. Ada orang macam ni, I percaya. Tapi ada orang pandai paperwork. So, mulai hari ni kita kena belajar juga. Sebab ini benda ni, dia sangat penting untuk kita. Jadi upline memang dia bukan nak susahkan you tau. Dia nak senangkan you punya perjalanan. Jadi you ikut dan buat. Sebab Olive dulu pun buat macam ini. Sifu suruh saya tulis, saya pun tulis semua. Okay? Jadi fikir positif dan tulis semua. Jangan jadi hakim. Jangan jadi tukang tilik. Macam mana tu jadi hakim? Maksudnya, you rasa, I rasa jiran saya tu pendiam lah. I tak rasa dia akan buat forever. Betul tak? Kita jadi hakim pula. I rasa yang kawan baik saya tu, dia tak ada kawan lah. I rasa dia tak boleh buat. Tak payahlah tulis nama dia. Kan? Mungkin kita fikiran macam itu. Ada tak? Sini yang pernah macam ini fikir. Mesti ada punya. Mesti ada punya. Tak boleh tipu saya. Kan? Kita mesti biasa mesti jadi tukang tilik dulu. Kalau you jadi tukang tilik, you tahu tak apa yang berlaku? Dalam buku ni, tak terkeluar semua listing. Kan? Mungkin 10 orang saja. So, yang dalam telefon you ada dalam berapa nama? Ada berapa nombor? Mungkin dalam berapa 300 nombor kan? Yang lain tu semua rasa tak boleh buat. Hanya 10 orang saja yang saya tulis. Betul tak? Kan? Kak macam tu. Bukan Kak saja. Ada ramai beribu-ribu kan? Nombor dekat sini. You rasa semua tak boleh buat. Jangan. Saya pun, I rasa, orang pun akan rasa saya tak boleh buat. Sebab dulu saya pemalu. Saya sangat pemalu punya orang. So, nampak tak? So, jangan. Yang penting, fikir positif dulu. Semua orang you tulis. Kawan yang hi-hi, bye-bye pun tulis juga. Yang tak berapa kenal pun tulis juga.
Siapa? Mulakan dengan orang yang tersayang, yang terdekat. Siapa tu? Kita punya isteri, suami, betul tak? Adik-beradik, saudara mara, jiran, kawan sekolah universiti, kawan sekolah menengah, tadika, betul tak? Semua tulis. Okay. Kawan grup WhatsApp pun banyak. Kawan dekat taman, ya, taman perumahan kita, jiran-jiran, kawan masjid, kawan memancing, kawan hobi. Semua ni tulis keluar dalam buku ini. Tak kira lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke, asal 18 tahun ke atas. Semua tulis. Okay, so masa kita tulis, kita memang tulis macam ini. Nama dia, nombor phone dan area mana. Lepas itu pekerjaan dia. Contoh ni Nolila, dia kita tulis remark kan. Remark dia kita tulis macam ni. Buat macam-macam bisnes, rajin bisnes, wasir. Jadi kita dah tahu hot button produk, kita dah tahu. Dia ada wasir, kita tulis. Dan dia memang buat macam-macam bisnes, orang yang rajin bisnes. Jadi ini adalah syarat-syarat orang yang kita nak cari. Betul tak? Orang yang rajin buat bisnes maknanya dia suka cari duit. Kita suka orang macam ini. Dia suka cari duit. Kalau you tahu itu orang suka kepoci, suka bercakap. Laki kita suka. Laki kita pun tulis orang yang suka bercakap. Tulis dekat sini juga. Okay? Nampak? Okay? So kalau ini Hishamuddin, contoh dia technician. Dia low blood. Masalah low blood. Tapi dia ada obesity. Ini pun kita boleh share dengan dia Clean9. Kan? Clean9 untuk detox. Untuk turunkan berat badan. Dan isteri dia rajin bisnes. Nampak tak? Maknanya, key man ialah isteri dia. Orang yang rajin bisnes. Jadi, kita boleh promote produk kepada Hishamuddin. Kita juga kena ambil peluang untuk jumpa dengan isteri dia ataupun ajak isteri dia ke masterclass. Okay, nampak tak? Jadi kalau kita tulis macam ini, ada detail, kita akan ingat. Kita senang nak follow up. Contohlah, kalau hari tu kita buka booth, kita dapat kontak nama. Kita mesti sudah lupa kan? So, kita kena tulis macam ini supaya kita boleh tahu, ingat semula, hari tu orang yang buka booth tu, yang saya jumpa tu, dia ada masalah macam ni. Dia ada kriteria macam ni, orang dia macam tu. Jadi kita senanglah nak follow up orang tu. Nampak? Okay, jadi tulis macam ini, okay, dan jangan jadi hakim. Tulis semua keluar sehingga 100 nama. 100 nama. Jadi kalau korang dah ajak dia, ini orang kan, you sudah WhatsApp, Nolena ni, you ajak ke masterclass. You close dia PC. Jadi you potong, dan you tulis date dekat sini. Sudah close. 14 Mei 2024. So, bila you sudah potong, you rasa tak? Sangat excited. Sebab apa? You nampak ini sudah close. Yang ni sudah close. Yang ni sudah close. Nampak tak? Jadi yang you akan semakin excited. Semakin rasa kepuasan. Betul tak? Jadi, bila you sudah closing, you akan rasa nak menambah lagi bilangan orang dalam listing ini. So, you mula buat live kan, ada leads masuk, tambah dekat sini. You buka booth, ada leads kan, masuk dekat sini. Kan, betul tak? You pergi jogging, you kenal orang, you nak kenal orang kat sebelah tu. Orang yang jogging, ambil kontak dia, masuk dekat sini. Nampak tak? Jadi dia akan buat you kan semakin semangat berkobar-kobar. Betul tak? Dan ini listing dia umpama macam kita punya senjata, peluru kita. Kalau kita nak pergi berperang, kita mesti kena ada senjata, kita mesti ada peluru. Jadi inilah peluru kita. Kalau mau perang tapi peluru tak ada, tak boleh juga. Kan, senapang tak ada, tak boleh. Okay? Jadi ini sangat penting. Dan kita kena selalu tengok name listing ini. Okay? So the first step kita list ini kan. Okay? Adalah kita nak ajak mereka semua ni ke masterclass. Masterclass Sifu. Okay? Boleh. So kita pinjam mulut Sifu. Betul tak?
Pinjam mulut Sifu sebab Sifu kan, betul tak? Kalau you ajak orang ke masterclass, nampak tak? Dia Sifu banyak membantu kita. Okay, sebab Sifu seorang leader dah 30 tahun. Seorang testimoni yang sangat berjaya dalam platform ini. Okay, so beliau akan senang membantu kita untuk closing. Nampak tak? Okay, dan juga GEP yang ada setiap hari Jumaat juga membantu kita. Okay, so ini first step. So siapa dah dapat first step ini, tulis satu yang sudah faham punya. Dan you akan buat first step ini, tulis satu. Satu. Okay. Kena buat. Dan jangan ambil masa yang lama sangat. Kalau boleh, mungkin dalam satu hari tu kan, dalam 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam kan, you sudah boleh tulis semua name listing ini. Skrip macam mana nak ajak prospek ke masterclass. Okay. Skrip macam mana nak ajak. Contohlah, kalau you sudah ada kawan kan, okay, prospek you lah, you sudah jumpa dengan dia. Contoh, you sudah chit-chat sikit. Okay. You cakap dengan dia, okay, recently saya ada buat satu bisnes tau, bisnes makanan sunnah. Bisnes ini direct dari kilang. So, saya nampak potensi bisnes ini kan, dia boleh bantu kita, bantu saya lah, okay, boleh jana income. Sebab kan you tahu, sekarang ni ekonomi tak bagus. Politik kan banyak hal, betul tak? So, you tak risau ke masa depan you? You tak ada fikir ke nak jana income? Betul tak? You boleh berborak dengan dia, betul tak? Macam itu. So, dari situ kan, you bagi tahu dia, okay, saya sedang menjana satu bisnes ni, yang memang bisnes ini kan dah sediakan sistem. Sistem dia yang boleh bantu kita menambah income. So, kalau you memang nak tahu sistem saya ni, I nak jemput you ke masterclass saya. Masterclass saya pada hari Ahad ini. Macam itu. You jemput dia. Okay tak? Saya send link pada you daftar, dan Ahad ni you join saya pukul 9. Biarpun ada satu ayat, I tengah belajar satu sistem yang boleh bantu tambah income kalau ada cara yang ringkas dan betul, kau nak dengar ke tak atau tidak. Ini contoh. Macam itu. Sebenarnya kan, ialah jangan fikir banyak tau. Jangan fikir banyak. Kalau you sudah macam bina silaturahim dengan dia, you terus ajak saja. Dan tidak perlu pun nak cakap ini forever living. Tak. Biasanya kita cakap ini ialah bisnes makanan sunnah. Kalau nak tahu detail, you datang ke masterclass saya. Macam itu. Hari Ahad. So, you hantar link, so dia register. Macam itu. Okay. Yang paling penting ialah you kena buka minda dia dulu. Buka minda dia dulu. Okay. Supaya dia tahu kenapa dia nak cari duit. Okay. You boleh ceritalah keadaan you pun nak cari duit. Ajak dia sama-sama untuk jana income juga. Macam itu. Okay. So, ini ialah first step. First step. Okay. Semua boleh. So, pastikan kena tulis semua ini. Listing ini. Ya, nama ini. So, step kedua yang kita nak buat selepas kita dah tulis name listing ini kan. Okay. Kita nak buat langkah kedua. Okay. Langkah kedua ialah mengajak dia ke masterclass. Betul tak? Okay, mengajak dia ke masterclass atau GEP. Okay. Tapi, sebab bila kita adalah orang baru, dekat sini ramai orang baru, jadi kita kena start belajar, okay, ajak orang ke masterclass dan juga belajar menghafal GEP, iaitu business preview kita. Jadi, setiap kali you mengajak orang ke masterclass Sifu, you pun at the same time, you kena belajar juga macam mana nak present GEP ini. Ya, iaitu company punya background, syarikat ini syarikat macam mana, ya, kita jual produk apa, betul tak? Semua kita kena tahu. Macam mana nak presentation. Okay, presentation. Jadi, kita kena start menghafal ini. Sebab, bila kita bertemu dengan seorang leader atau satu orang yang sangat potensi, yang kita sudah tulis dekat kita punya listing ataupun kita jumpa satu orang yang berkualiti, kita boleh terus GEP dengan dia. Sebab dalam ini bisnes kan.
Sooner or later. Maknanya, you sekarang slow-slow belajar, lambat laun, you kena cakap GP juga. Betul tak? Setuju tak dengan I? Sebab you sendiri yang kena mahir. You punya outline tak boleh bersama dengan you 24 hours. Walaupun outline you duduk satu tempat lah dengan you, dengan Kuantan. Saya pun tak akan 24 jam teman saya punya anak didik di Kuantan, kan? Bantu dia, tidak. So you kena anggap ini bisnes ialah bisnes you. Kita kena start menghafal. Menghafal GP ni. Macam mana nak menghafal? Ialah you tengok 5 kali dalam satu minggu. Tengok balik video itu. Kalau dulu kita, memang kita hafal macam mana? Tengok balik video itu berulang-ulang kali. Dulu kita dengar dekat tape. Dengar berulang-ulang kali macam itu. Dan juga buat berulang-ulang kali. Dia tak ada rahsia. Tak ada rahsia langsung. You jangan tanya macam mana saya nak hafal. Memang kena buat berulang-ulang kali je. Macam kita hafal sifil ya. Ingat tak? Dulu kita matematik. Cikgu suruh you hafal sifil. Buat apa? Tulis dekat itu apa? Itu cardboard, betul tak? Tampar dalam bilik. Hafal. 1 darab 2, 2 darab 2, 4. Betul tak? 3 darab 2, 6. Dulu kita hafal macam tu. Betul tak? Sifil. Sama juga. Sama juga. Ini GP ya. Pun sama juga. Hafal macam itu. Kalau cikgu you tak paksa you tak akan hafal. Betul tak? Ramai murid-murid dia memang macam ni. Kalau tak dipaksa, dia tak hafal punya. Kena paksa. Sama. Okay? Jadi, kalau you nak cepat berdikari, you dalam 7 hari, you hafal. Ini GP. Dan I bagi tahu you, kalau you sudah hafal, you akan dapat hafal seumur hidup you. Tak akan hilang dari minda you punya. Dia sangat pelik tau. Sebab GP ni, dia ialah marketing plan. Dia tak berubah. Dia sama je. Forever punya marketing plan, dia tak berubah. Dia sama saja. Ya? Semua sama. Jadi, dia senang saja. Okay? Hafal, fasih dan fahamkan. Kalau you faham, you senang sangat nak masuk otak. Selagi you tak faham 3 konsep tu, tak ada orang tengah, tak ada sistem point, tak ada sistem pairing. Selagi you tak faham, you susah nak hafal. Okay. Dan you kena fahamkan, dia akan cepat masuk dalam minda sini. Kemudian you berulang-ulang kali cakap. Present dengan orang. Silap tak apa. Cakap sampai kita fasih. Macam hafal sifil. Betul tak? Sekarang sudah masuk otak, betul tak sifil? Siapa sudah masuk otak punya? Kan? Dia akan masuk otak seumur hidup kita. Okay? Ini formula dia. Langkah kedua macam ini saja. Senang ke senang? Sangat senang. Okay? So, kena rajin sikit join Zoom kita, GEP kita. Betul. Selagi tak faham, rasa tak confident. Betul. You faham, you cakap, dia akan fasih. You cakap lagi. I nak bagi tahu, dalam dunia ini, okay, memang manusia memang senang membuat kesilapan. You jangan takut kesilapan. Jangan takut. Jangan takut, saya sudah buat silap lah. Saya rasa down pula. Kan? Jangan macam itu. Kesilapan itu adalah biasa. Yang penting, kita berani bangkit semula. Kegagalan itu adalah biasa. Macam Datuk Alif Shukri kata, kegagalan adalah sijil untuk kita berjaya. Kalau you tak bertemu dengan kegagalan, you tak jatuh, you tak akan dapat bangkit punya. You tak dapat bangun semula. Okay? Jadi kita kena belajar macam ini. Okay? Cara kita proses belajar ialah macam ini. Okay? So ini nombor 2, hafal. Okay? Hafal macam mana? Tadi I dah kata. Masuk masterclass, masuk GP, dengar video dan kena berulang kali untuk cakap. Ya, kegagalan adalah sijil untuk kejayaan. Okay? Siapa rasa dia boleh buat nombor 2 ni? Type 2. Nombor 2 ni.
Okay, bagi sendiri satu masa untuk hafalkan dia. Hafalkan ini. Okay, lambat ke cepat is okay. Is okay punya. Okay, tak sempurna is okay. Tak perfect is okay. Tak ada orang perfect punya. Betul tak? Mula-mula mesti tak perfect. Tapi kita sahut tak cabaran ni? Kita sahut tak? Kalau kita sahut, dia lambat-lambat dia akan jadi fasih. Nampak? Okay? Okay. So, I harap semua orang boleh berinteraksi dengan I sebab saya nampak asyik-asyik nama orang yang sama. Yang lain ada dengar ke tidak? Ada dengar ke tidak? Okay, I harap semua kena berinteraksi dengan I Yang masuk ni, jangan buat benda lain. Dengar, jangan pergi buat benda lain masak ke buat benda lain, jangan. Mesti kena bagi tumpuan. Sebab I nak you betul-betul masuk dalam hati you. Hati you yang cakap dengan you, saya nak ubah, saya nak buat. Hati you yang cakap. Okay, so saya nak you betul-betul faham. Ya, dengar, okay. Kena betul-betul buat. Sebab ini langkah yang tidak susah tau. Sebab you tengok, kalau you boleh menghafal ini dalam masa 14 hari, dalam 2 minggu, okay, you boleh hafal GP, you tengok, kalau you sudah pandai GP, you bila-bila masa you boleh present. Dekat kedai kopi, orang sebelah, you boleh terus present. Sebab bila you pandai GP, you senang mendapat leader. You senang mendapat leader. You jumpa semua orang, you akan semangat berkobar-kobar rasa nak GP dengan orang. Inilah perasaan saya dulu. Perasaan saya dulu. Semakin you GP, you semakin tak sabar-sabar nak cari orang GP. Itulah dia. You tak akan ada full stop tau. Nampak tak? Jadi, lagi pandai you GP, lagi cepat you dapat leader. Okay, lagi cepat you dapat leader. Okay, sebab GP, nampak tak? You datang dari masterclass. Kenapa you join? Sebab you dengar sendiri dari Sifu. GP Sifu. Sifu membuka minda kita. Masa GP tu, betul tak? You sudah faham, konsep bisnes macam ni. Ini bisnes ada team. Okay, dia ada team support. Okay, dia punya tiga konsep. Company ni lain. Sebab direct dari kilang. Jadi profit kita 70%. Dan sistem dia tak ada sistem point. Jadi kita direct. Betul tak? Tak ada sistem point. Jadi keuntungan kita direct. Kita punya keuntungan tak diambil oleh orang tengah. So you sudah faham. So yang ketiga, dia tak ada sistem pairing pula. Tak payah buat dua kaki. Nampak? Okay? Sebab inilah yang menyebabkan you sudah jelas, sudah faham, you datang ke sini, you adalah leader tu. Okay, jadi kalau kamu menghafal, you boleh present dengan orang, you pun akan attract leader datang. Nampak tak? GP adalah untuk membuka minda orang tu dan attract orang masuk. Itu tujuan. Kenapa you kena hafal GP? So sekarang you sudah faham. Jadi saya kena hafal GP tu betul-betul. Sebab saya nak attract orang datang. Saya nak attract orang dari syarikat S, syarikat B, syarikat A. Nampak tak? You nak attract orang dari syarikat lain. Jadi saya kena hafal GP betul-betul. Okay. Lambat pendirian tak apa. Perlahan asalkan sampai. Okay. Kalau you boleh hafal untuk buat demo, you akan dapat pelanggan. So nampak tak? Formula dia macam ini. You akan dapat pelanggan. Jangan sangat simple. Kalau you boleh buat ini demo depan-depan orang, you senang attract customer. Orang nak beli tu cepat. Orang nak beli tu laju nak bagi you duit. You nak tak macam tu? Faham? Okay, jadi itu sebab kalau kita tak pandai tak apa, macam Ken Jaman kata, dia lambat. Tak pandai tak apa. Asalkan you pandai pinjam demo. Demo sangat penting. Mula-mula, ini demo. Kalau you ada alat demo ni, you boleh tunjuk demo dengan prospek, dengan orang-orang. You akan attract orang nak beli dengan you. Nampak tak? You attract pelanggan mari.
So dua-dua ini kita mesti kena master. Tak boleh master satu saja tak boleh. Kena buat demo juga. Ada orang dia master GP, demo dia tunjuk video. Kalau you present one to one dengan orang depan-depan, saya lebih galakkan you boleh buat demo depan orang tu. Kerana ini demo macam magic. Dia macam pukau. Memukau orang. Nampak tak? You tunjuk video, dia punya wow tu kurang sikit. Tapi kalau you boleh buat demo tu depan mereka, memang you akan memukau orang tu terus keluar duit nak beli dengan you. Nampak tak? Ya, buat demo sendiri ada perasaan. Betul. Memang ada perasaan. Lain macam punya. Kita sendiri pun rasa lain. Bila buat lampu ni, lagi sangat excited. Lagi menarik. Nampak tak? Jadi semua leader yang tadi you tengok, kenapa mereka boleh sampai ada income 4 angka, 5 angka? Sebab kita selalu cetak wang guna demo set ni. Guna demo set ini dengan buku GEP ni. Ya, Jason pun sendiri pun terus macam nak betul. Lepas tengok demo kita akan dipukau tau. Terus nak produk punya. Saya dulu pun macam tu. Saya kena hafal GEP senang nak attract customer. Ya, so dua-dua kena belajar. Dua-dua kena ada. Okay? Jadi 14 hari, dua-dua benda ni, you tengok, kerja kita ialah hafal ini saja. Senang ke senang? Sangat senang. Buat magic, kasih orang tengok je. Kan? Betul tak? So, magic ini dengan GEP ni, dia mudah saja. Sebab GEP kita adalah fakta. Benda yang berulang kali tak ada ubah punya. Dia macam ABC. Sangat simple punya. Okay? So, ini step kedua. Yang semua kita kena start buat. Okay? Tak pandai, semua kena start ambil video dan beli demo set ini dengan you punya upline, you punya leader dan start belajar buat. Okay? Macam itu. Semua kita sudah ada video. Belajar saja. Tengok itu video dan buat. Yang penting video sudah ada. You tengok, tulis nota, lepas itu buat. Lepas tu buat lagi, pergi buat lagi. Mana yang tertinggal cakap tu, cakap semula. Macam itu saja. Okay, berulang kali you buat sampailah you fasih. Okay, so step ketiga, lagi senang. Makan produk je. Perlu ajar tak makan produk? Sangat senang step ketiga. Tapi ada juga orang yang malas makan produk. Betul tak? Ada juga orang yang tak makan produk. Ada juga. Tak pandai buat live. Tak apa, Ken Jawan. So, you boleh buat offline. You dapatkan demo set. Okay? Alat-alat semua ni, hafal GEP ni. You boleh buat offline. Okay? Ikut kesesuaian you. Ikut kemampuan you. Makan produk. Nombor 3. Siapa rasa nombor 3 ini senang sangat? Type 3. You rasa you boleh buat punya 3. You boleh konsisten. Setiap hari makan produk. You boleh janji pada diri you. Ni dah buat ikrar ni. Kena hafal berulang kali. Ya. Nombor 3, senang saja. Mungkin ada orang kata, ada setengah orang, mungkin dia memang nak jaga kesihatan. Jadi dia punya minda sudah buka. Okay, saya nak makan produk. Mungkin ada orang dia belum lagi tahu. Dia nak cari duit je kan. Dia datang sini nak cari duit. Tapi I nak bagi tahu you ini bisnes ialah bisnes kesihatan. Ini bisnes ialah bisnes kecantikan. Okay. Kita punya naluri dalam ini bisnes ialah produk kita. You tahu tak? 80% punya orang adalah customer. Kalau you keluar, you pergi sapu market ini 80% ialah pelanggan. 20% ialah fighters. Nampak tak? Tak sabar kan nak rasa. Betul tak? Jadi, actually pelanggan sangat ramai di pasaran sekarang. Tunggu you. Kalau you sendiri tak makan produk, you tak rasa produk, you ada itu power of sharing tak dengan orang? Mesti kurang sikit.
So jangan cakap dengan I I tak payah makan produk, I pun boleh buat ini bisnes. Tak boleh. You kena sangat suka dengan produk ini. Jadi itu sebab kenapa semua leader galakkan you jadi VIP. Sebab set VIP ada satu set barang yang you boleh makan, you boleh pakai. Okay, semua leader nak you cari 1, 2, 3, 4 produk yang you sangat suka. Yang you boleh jadi testimoni atas diri you sendiri. Okay, sebab bila you dah bina you sendiri jadi testimoni, you makan, you pakai, you akan ada keyakinan diri. Dan ini sangat penting kepada orang yang low self-esteem. You tak kurang yakin pada diri you, you mesti kena makan produk. Betul sangat-sangat kan? Betul. Sebab saya orang macam ni. Saya pemalu, pendiam. Saya tak tahu nak cakap dengan orang. Saya buka mulut cakap suara tak keluar punya. Sangat slow punya. Tapi macam mana hari ni saya membina ini keyakinan? Saya rajin pakai produk. Rajin makan produk. Itu saya punya kelebihan. Hari-hari sapu muka, hari-hari makan, gosok, semua guna. Sebab dengan ini saya hasilkan testimoni saya dan saya attract orang datang cari saya. Selepas itu saya punya keyakinan semakin tinggi. Nampak tak? Sama macam kak. Susah nak buka mulut. Jadi kena makan produk. Semua produk. Set VIP yang pertama, semua kena ambil, kena makan. Semua kena buka. You jangan buka aloe vera dengan omega saja. Yang lain you jual. Yang lain you tak makan. Tak boleh. You kena makan semua produk. Ada extra itu baru jual. Nampak tak? You sendiri kena rasa. Kena pakai. Dan hasilkan testimoni ini. Siapa di sini yang sudah buka dia punya VIP set, you makan produk dan you nampak kesan atas diri you dan you sudah jadi testimoni. Tab 3. Ada tak? You sudah buka VIP set tu, amin. Ya, Kak Nik, Saiful. Ada tak lagi? Rizan, Syafiq, Dr. Razif, ya, Siti Fadila, Rosliza, Nizan, Mageswari. Nampak tak? NG, Amy, Man. Okay, Nana paling suka shower gel. Okay, VL itu. Lepas tu Rosna, Feli, itu Feli kan? Okay, ada tak? Ramai, you tengok. Semua dah buka produk dia, dah makan produk tu dan jumpa testimoni sendiri. Ini sangat-sangat penting. Okay, jadi kepada korang yang belum jumpa lagi, I harap you makan lagi. Teruskan guna produk, makan lagi. Sebab you nak bina testimoni you sendiri dan keyakinan you sampai 100%. Itulah cara you nombor 3 ini. Jadi nombor 3 ini bukannya makan produk macam itu saja tau. Kena makan produk dengan konsisten. Dan kena start belajar kelas-kelas kesihatan. Setiap hari Selasa kita ada kelas ini. Segitiga kesihatan, ada nutrition pack, ada clean night, banyak kita punya kelas semua masuk dan belajar. Tak minum AVG omega B polens, sehari pun rasa tak lengkap, betul. Okay, betul, ini sangat penting. Jadi saya dulu pun macam ini, kurang keyakinan sebab terlalu kurus, kulit memang kusam. Jadi saya bina keyakinan macam ini. Dari saya mula gunakan produk. Dan I nak bagi tahu you kebanyakan leader di Forever, semuanya adalah sebab sangat suka pada produk. Itulah yang menyebabkan mereka mulakan bisnes ini. Sampai hari ini. Termasuk Sifu. Sifu sebab dulu dia sembelit dan juga dia guna ubat gigi itu yang bantu dia punya gusi berdarah. Yang sudah sembuh. Ramai leader dekat sini. Semuanya sebab menggunakan produk, dia suka dan dia start ini bisnes. Nampak? Jadi jangan break ini. Dia punya, saya nak kata, itu biologi macam biologi lah. Jangan break nombor 3 ni. Jangan. Mesti wajib kena makan produk. Okay? So ini nombor 3. Nombor 4. Nombor 4.
adalah kena start ada alat-alat pemasaran. Cuba check list korang ada tak alat pemasaran ni? Mesti ada yang belum lengkap. Buku GP. Ni buku GP. Ni buku GP kita, ni dia. Buku GP ni siapa tak ada lagi? Belum ada buku ni. Boleh type 2 yang belum ada buku ni. Dua, ramai tak ada lagi. Aduh. Ramai tak ada ni. Tak ada. Dua ni semua tak ada kan? Tak ada. You tengok, ramai yang tak ada buku ni lagi. Okay, buku ini sangat penting. Beli dekat mana? Beli dengan you punya upline leader. Okay, sekarang hari ini adalah checklist. Mana yang tak ada, sekarang tulis. Tulis dan nanti tanya you punya upline leader mana nak dapatkan ini. Okay, so buku ini ialah buku GP ya. Buku ni sangat penting tau. Rasa nak beli sebelum balik kampung. Ya, wajib. Buku ni macam kamus kita. Dia macam encyclopedia. Ni. Nampak tak? Ada background syarikat. Okay. Ada ladang. Nampak tak? Ladang aloe vera. Okay. Tempat ternak lebah. Okay. Ada sikit info produk. Ada nenek kembar ni dari Jepun. Kitab kita tau. Ni kitab kita. Nenek kembar dari Jepun yang hidup 100 tahun. Okay. Ada testimoni dekat sini. Nampak? Kebaikan madu. Omega. Semua sijil-sijil ada. Okay. Ada testimoni. Testimoni ini Meriam dari Turki. Pun ada. Ni marketing plan. Marketing plan. 3 konsep ada dekat sini. Tadi Kenjawan kata nak offline kan. Ini buku wajib ada. Okay. You jumpa orang prospek. Bila-bila masa you terus present ini dekat mereka. Okay. Gambar-gambar semua ada dekat sini. Boleh guna sistem kita. Ni sifu kita. Boleh tunjuk. Ni sifu kita, mentor kita. Sistem kita semua ada dekat sini. Nampak? Okay. Dan sini. Berapa keuntungan. Pangkat semua ada. Okay. Semua ada. Sampailah kat hujung kereta. Insentif pelancongan pun ada. Macam mana nak fight. Okay. Semua ada dekat sini. Jadi dia adalah satu buku yang sangat penting. Terutamanya untuk orang baru. Okay, untuk orang baru. Jadi make sure semua ada. Buku Smile, buku GP. Okay, nanti tanya Jason. Okay, mana nak dapatkan. Okay. Bukan semua orang ada iPad. Jadi korang kena dapatkan ini buku. Ini buku yang penting. GP book. Okay. Semua guna ini buku untuk bantu kita buat presentation. Terutamanya orang baru. Seterusnya kita juga ada produk katalog. Produk katalog ni. Yang ini boleh beli di center. Produk katalog. Produk katalog ni pun sangat cantik. I tak bawa naik. Sangat cantik buku ni. Semua produk dia ada dalam sini. Ada harga sekali. Harga jualan. Okay. Dia dah kategorikan skincare, nutrition semua di sini. Ada 3 bahasa. Bahasa Melayu, English dengan Mandarin. Produk katalog ni boleh beli di center. Okay. Dan kita ada fact sheet. Yang ini juga syarikat yang buatkan. Fact sheet macam flyers lah. Okay. Tapi dia PDF. You boleh dapatkan dalam apps. F2U. Ada. You boleh download dari situ. Ataupun dapatkan dari upline you. Okay. Setelah you tengok. You juga boleh print keluar. Pergi printing shop. Print keluar. Okay, tengok berapa you nak. Kalau you nak edar flyers ataupun nak buka booth, you boleh sediakan ini. Okay, fact sheet. Yes, boleh print out. Okay, cantik sangat fact sheet ni. Memang cantik lah syarikat dah buat dah. Okay, ini benda-benda yang kita alat-alat pemasaran dan demo set. Okay, nak bagi buku ni boleh kehadiahkan semasa jadi VIP member. Buku ni kan penting untuk ahli baru. Okay. Cadangan okay, kita pertimbangkan. Okay. Pertimbangkan. Tapi buku ni boleh dapatkan je dari upline you. Harga dia dalam RM15 saja. Ini buku. Okay. RM15 satu buku. Okay. Dan kita ada demo set juga.
Demo set ini juga boleh minta tanya dari upline you. Okay. Dia juga akan bantu you dapatkan one set macam ini. Yang penting dia ada mentol, ada lampu ni. Dia ada 4 gelas. Okay. Ada betadine, iodine ini. Ada lighter, ada polystyrene. Macam inilah. Box ini sendirilah yang sediakan. Mi ini sendiri sediakan tapi kita akan bagi polystyrene juga. Ya, macam ini. So, ini one set macam ni kan. Kita dah boleh buat demo. Jadi, demo set ini adalah satu marketing tools yang sangat penting untuk semua orang yang nak start AgTech. Ini ialah satu tools untuk kita AgTech. Sangat penting. Okay. Siapa yang tak ada, cepat-cepat tanya kepada upline you. Mana nak dapatkan. Okay. Yang sudah ada, jangan simpan bawah katil. Kena mula gunakan dia. Okay. Sebab you guna ini, dia akan cetak wang. Dia ialah kita panggil dia demo set ni ialah alat cetak wang. Alat cetak wang. Okay. Jangan simpan bawah katil. You tak buat ini demo, dia tak cetak wang. Okay, you buat ini demo, dia akan cetak banyak wang. Nak cari duit, betul tak? Jadi alat-alat ni jangan kedekut. Jangan kedekut. Dia jangan rasa macam nak keluar duit pula. Sebenarnya ini alat kalau you tak rosak, ini gelas tak pecah, memang demo ni dia tak rosak pun. Memang boleh guna lama. Jadi dia memang bagi you return of investment sangat banyak. Okay, so sangat berbaloi lah. Memang dapatkan ini demo set. Okay, so ini alat perjuangan kita. Dan apa lagi alat-alat kena dapatkan? Fuad kena dapatkan. Dan ada alat yang lain yang ini. Forever FLP 360 apps ini. Yang ini pun kalau you sudah BO VIP, you dah boleh masuk ini apps. Kalau PC tak boleh lagi. Ini memang kemudahan untuk BO VIP. Okay, you akan dapat ini FLP 360. Ini dia free punya. Dia ada satu link you masuk, you sign up. Okay, dia free. Dia boleh check kita punya CC. Maknanya kita punya sales berapa. Kita dah downline sudah siapa nama dia, bonus recap. Kalau dapat bonus, boleh nampak dekat dalam sini. Bonus belum masuk bank, you sudah tahu 5 hari bulan biasanya sudah boleh tahu berapa bonus. Okay, so ini kemudahan yang syarikat sudah kasih kita. Okay, so cepat tanya upline macam mana nak sign up ini. Okay, dan F2U. Ini untuk PC, untuk VIP, memang akan dapat F2U ini. I harap semua sudah sign up. Ini Forever to You punya apps, ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab ini apps ialah satu kemudahan. Siapa belum sign up lagi apps ini? F2U. Ada tak? Tab 3. Ada tak dekat sini yang belum lagi sign up F2U? Mungkin baru join ke? Okay. You make sure kena buat ini first time login. First time. Ada juga best taman belum kena cepat buat. Mungkin upline sudah cakap banyak kali tapi belum buat lagi kan? Malam ini terus buat. Terus buat first time login ini. Kenapa? Ini sangat penting untuk you. Ini adalah salah satu alat yang sangat bagi kita kemudahan tau. Kalau you tahu guna ini alat you senang nak buat bisnes ni. Sangat senang. Okay. Pertama, you mesti kena sign up dulu. First time login. Pergi ke ini Malaysia. Bawah sini, you tekan first time login. Okay. Masukkan ID. IC number kan. IC number. Lepas tu email, telco, telefon. Lepas tu tekan send password. Dia akan hantar password ke email kamu. Lepas tu terus login balik kat sini. ID dengan you punya password. Dari email tadi kan. Masuk sini, you dah boleh login. Dah boleh login. Lepas itu tak payahlah log off dah. Ya, terus login saja. Okay, save saja itu password dekat sini. Macam tu. Senang saja.
Apa kemudahan ini F2U Okay. Satu, dia bagi kita alo point. Setiap hari you check in, nanti yang you boleh tanya outline lah. Setiap hari you check in alo point. You boleh dapat ini alo point kan? 1, 2, 3 alo point tu. Alo point ini boleh tukar, redeem hadiah-hadiah limited edition. Nampak tak sini? Dan dia juga boleh tukar e-product voucher RM10, RM50. Nampak tak? Dengan RM100. Ini semua duit kok korang. Semua ini duit tau. Jadi ini duit. Kalau you sudah tukar alo point tu, you tukar dengan ini RM100 produk voucher kan. You tukar dengan 1050 alo point. You sudah tukar, nanti you beli barang dekat apps ini, you sudah boleh tolak RM100 ni. You jimat RM100. Okay. So ini dia, alo point memang sangat penting untuk kita. Semua FBO memang kena check in. Okay, dapatkan ini alo point. Ada tak? Korang ada tak check in alo point setiap hari? Siapa ada buat? Beli produk pun ada alo point. Pun ada alo point. Betul. Saya ada satu lagi jadual tu. Siapa yang dari PC yang you upgrade ke VIP kan, you akan dapat 300 alo point. You setiap kali beli barang pun ada alo point. Setiap 3 bulan, dia akan masuk dalam situ, dalam apps tu. Nampak? Dia akan masuk dalam apps. You kumpul-kumpul macam ni, ini semua duit. Siapa kata, beli produk Forex, ada orang kata, saya tak payahlah join member. Inilah kebaikan join member. Betul tak? Inilah kebaikan join member. You dapat F2U apps, you dapat alo point. Kenapa beli dengan orang? Betul tak? Kenapa tak sendiri menjadi business owner? Menjadi dealer dekat sini. You dapat semua dekat sini. Dan dekat sini juga ada kemudahan untuk kita shopping. Beli barang. Menggunakan ini apps. Nampak? Ini step dia. Boleh screenshot. Simple saja saya letak sini. So kenapa kita kena belajar tau? Sebab semua dekat sini, kalau korang yang dah VIP lah, nanti you akan guna ini apps menaja orang. You nak recruit member, betul tak? You akan sign up member dalam apps ini juga. You shopping dalam apps ini. Jadi, I nak semua business owner di sini you kena pandai menggunakan F2U ini. Yang penting, you kena ajar ke bawah. Lain hari, you punya team yang join, you kena ajar mereka buat ini first time login, bagi tahu dia ada check alo points, dan juga dia ada boleh buat shopping dekat sini. Boleh beli barang. Kenapa? You nak tak? You nak tak macam ini? You sudah ajar ini apps kan? Okay, contohlah Ruzima. You ajar ke bawah. Tiba-tiba, you buka ini FLP 360 you masuk tengok, kenapa saya ada 10 orang beli produk sendiri guna F2U? Wah, you nampak CC masuk, duit masuk. Suka tak macam tu? Saya sangat suka tau. Itu sebab saya sangat suka ajar mereka guna F2U. Sebab ini adalah satu kemudahan yang sangat power tau. You duduk Kuantan you punya customer dekat Sarawak sendiri guna apps order. You duduk Kuantan saya duduk Kuantan saya punya customer Kelantan sendiri order. Wah, terkejut saya. Tiba-tiba esok, wah, ada orang beli barang. Duit masuk. Nak tak macam tu? Ya, CC masuk. Jadi inilah kemudahan. Mesti wajib kena ajar. Kena rajin sikit. Jumpa depan dia, ajar dia guna ini apps. Kecuali dia tu makcik-makcik lah. Tak pandai betul-betul, tak pandai, tak apalah kan. Tapi kalau boleh, ajar dia guna ini apps. Sebab inilah the power of leverage. Kalau you tak ajar ini guna apps sorry lah, you hari-hari you buka you punya FLP 360 ni you sebab you tak ajar kan, CC tak ada, hari-hari tak ada CC. Sebab you tak ajar dia guna apps beli barang. Nampak tak? Nampak tak power of guna ini apps? Siapa nampak? Tulis power. Tulis power. Nampak tak power of guna ini apps? Power tau, sangat power. Kalau korang pun mau macam ini,
Korang kena tahu guna ini apps, hafal dan ajar semua yang masuk, yang join. Mesti kena pandai. Sebab you akan tiba-tiba nampak duit masuk. Macam ni lah duit masuk, kan? You selalu tanya, macam mana duit boleh masuk? Sebab you tak ajar. You malas. Tak boleh macam tu. Ajar. Dan ini, kita pun ada digital mentoring portal ni. Ini pun satu nanti kita akan share lah ini macam mana nak pakai. Semua dalam sini dah ada modul dia. Okay. Hanya BO VIP saja ada. Okay. Dan kita juga ada Telegram. Yang ni sudah masuk ke belum? I percaya mesti ramai belum masuk punya. Mesti tak masuk punya. Dia kata telefon saya sudah penuh. Mesti tak masuk punya. Dia masuk testimoni saja. Yang lain tak masuk. Kan? Belum. You tengok Mizan belum. Dah. Kena masuk semua. Ya. Dah masuk semua kan. Ada tak masuk dan tengok? Masuk saja tak guna. Kena masuk tengok satu persatu. Dalam sini, apa dia punya isi? Apa barang dalam sini? Kalau kita masuk, tapi tak ada tengok. Dalam tu, macam mana nak guna? Macam mana nak pakai? Betul tak? You tak tahu nak pakai macam mana. Sebab you tak tengok pun apa yang ada dalam sini. Tak habis study lagi. Okay. Macam encyclopedia kan. Betul tak? So, pastikan masuk dan buat channel dia. Macam ini, channel dia. So, dia cantik je channel tu. Ya, sederet je macam tu. Senang you nak cari bahan-bahan. Jason sudah hantar link kan. Buat channel, belajar buat channel. Dekat chat folder, buat folder kan dia. Jadi, you punya alat-alat pemasaran sangat kemas. Masa you nak cari, sangat senang, sangat laju. You laju dari orang lain. Sebab kalau you lambat-lambat, syarikat B sudah hantar maklumat kat dia. Sebab you sudah lambat. Betul tak? Jadi kita kena laju. Kena cepat-cepat tengok. Jadi ini semua maklumat boleh share dekat status, dekat story, boleh WhatsApp dekat kawan. Okay, semua video semua boleh guna. Okay, dalam sini semua ada. Gambar-gambar, copywriting, ya, boleh guna dan berkongsi. Inilah kemudahan alat-alat pemasaran kita. Nampak? Okay. So, sangat mudah alat-alat pemasaran ni. Okay. Nombor 4 kan? Okay. Ada apa lagi ya? FFPT. Semua dah ada dah lengkap dekat sini. Business card pun boleh buat juga. Folder dah buat folder. Okay. Okay. So, sekarang langkah kelima yang lagi-lagi penting. Korang dah buat step 1, 2, 3, 4 dah. Sekarang langkah kelima ialah kena tetapkan maklumat you. Apa yang you nak capai dekat sini. Sebab semua orang ada maklumat sendiri. Ada goal setting. Big why. Kenapa you nak buat forever? Kenapa you datang ke bisnes ni? Jadi you kena tuliskan keluar. Buat dia dalam dream board. Okay. Tuliskan semua goal you dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kalau boleh, tuliskan bila you nak capai maklumat tu. Big why tu. Okay, ini sangat penting. Jadi, dekat sini kan, I bagi satu contoh. Ni ada seorang kita punya leader lah, Kak Izzati nama dia. Okay, dia ini ialah goal setting dia. Dia memang letak gambar juga. Nampak tak? Okay, goal setting dia tak sama dengan big why tau. Goal setting ialah goal setting yang you nak capai di forever. Sekarang nanti saya akan cerita apa yang kita boleh capai untuk first time ni. Okay? Apa yang kita nak capai. Dan big why. Apa big why you? Macam Kak Izzati, dia cakap dia nak jaga mak. If one day mak sakit. Dia ada masa untuk jaga mak. Nak jaga anak, nak didik sendiri anak-anak. Ini big why dia. Nak pergi bercuti luar negara. Nak rasa 4 musim. You pernah tak fikir ini? You pernah tak tulis keluar? You punya cita-cita. You punya big why dalam hati you. Yang you ingin sangat nak capai. Kan? Selama ni, mungkin you tak berani nak fikir big why tu. Okay, jom hari ni, malam ni, terus tulis big why you. Nak beli motor untuk husband. Nampak? Nak tolong adik-beradik. Nak settle down hutang. Okay, ini benda, you tengok dia macam
Penting ke saya tulis keluar? Sebenarnya dia sangat penting tau. Kalau you tulis keluar, you tepek dekat dinding tu, you tengok hari-hari dia akan masuk dalam subconscious mind kita. Jadi, bila you bertemu dengan rejection, dengan banyak dugaan, you akan tengok balik big why saya. Kenapa saya nak buat forever ni? Sebab saya nak bagi yang terbaik untuk mak saya, untuk anak saya. Saya nak bawa keluarga saya bercuti. Saya nak beli motor untuk husband saya. Nampak tak? Ini semua big why kita. Okay? Dan goal setting, you tengok Izzati, dia nak capai apa? Dia nak aim monthly income 8,000. Sangat jelas. Setiap bulan, dia punya aim ialah nak 8,000. Okay? Nak cari VIP 5 orang setiap bulan. Target dia 5 orang VIP setiap bulan. You kena tulis, you nak target, you nak cari berapa orang PC, berapa orang VIP. Tulis keluar. Nak berhenti kerja. Izzati ni dulu dia adalah staff nurse. Ya, staff nurse, dia nurse. Dia sudah berhenti kerja tau. Okay, you tengok Dia nak naik supervisor bulan 5 2020. Nampak tak? Jadi you kena tulis tarikh bila you nak naik supervisor. Nak naik manager bulan 5 tahun depan. Dia tulis macam ini, you tengok apa berlaku. Ini Izzati, you tengok. Izzati ni, dia join dengan kita masa tu, masa COVID tau. Bulan pertama, income dia 164. You tengok, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 7,000 kan? Sampai bulan ke-9, dah 24,000. Ini ialah orang baru. Orang yang baru buat 9 bulan. Sudah cecah 5 angka macam ini. Dan bulan ke-10, dia sudah berhenti kerja. Nampak tak? Impian dia capai. Sebab apa? Dia betul-betul tuliskan goal setting ini dan dia tengok hari-hari. So, tindakan dia memang selari dengan goal setting dia. Nampak tak? Apa yang dia buat setiap hari selari dengan goal setting dia. Selari dengan big why dia. Sebab dia sangat jelas apa yang dia nak capai. Jadi dia akan capai maklumat tu. Nampak tak? Jadi adakah kita jelas dengan maklumat kita? Okey, semua boleh dapat tak? Adakah kita tanya diri kita, adakah kita jelas dengan maklumat yang kita nak capai? Adakah kita tahu kita punya big why apa? Okey? Jelas macam Kak ni. Dapat Rosiati Jadi ini sangat penting. I nak korang buat ini malam ini juga. Malam ini juga dan kemudian hantar ke outline you malam ini. You punya big why dan you punya goal setting. Okay, tulis keluar. I nak you capai maklumat ni macam Izzati juga. Sangat jelas. Okay, so berani dan berani tulis keluar. Ya, berani tulis keluar. Sebab you berani tulis, ya, you buat, Tuhan akan bantu you. Betul tak? Dia akan permudahkan you punya proses. Okay, ini sangat penting. Jadi, ini dapat tak? Nombor 5. Siapa jelas nombor 5, tak 5? Tak 5. Okay, tak 5. So, semua belum nak tidur lagi kan? The night still young, Okay, kita ada sikit lagi. Jadi sekarang, kita nak masuk maklumat kita, goal setting kita di Forever. Untuk yang baru join, VIP kan? Yang sudah BO. Yang PC, you pun sudah mau on the way ke BO VIP dah. Okay, so sekarang apa yang korang nak buat sekarang? Maklumat dekat Forever. Okay, dalam masa terdekat ni, korang mesti nak mencapai at least supervisor. Okay, you all sudah di sini tau. Sudah VIP BO. Sudah ramai. Ada yang PC di sini. Yang PC, I doakan kamu cepat-cepat naik BO. Ya, sebab PC bukannya tempat untuk kita di sini selama-lamanya. Bukan. Semua orang yang datang ke sini memang nak naik kita punya VIP. Ini adalah first step kamu. Jadi jangan lama sangat dekat sini.
Sebab sebagai PC, you hanya 5%, you tak boleh menajuk orang. Okay, tak boleh menajuk orang. Semua barang you tolak 5%, jadi keuntungan you kecil sangat. Okay, jadi you mesti kena jadi VIP. Okay, actually nak jadi VIP, kena 2,000 lebih. Jadi korang sebab korang ada benefit sekarang sebab syarikat ada buat promosi, betul tak? SYJ. Pack SYJ ni, jadi korang dalam 1,006 saja, korang dah jadi VIP. Dah upgrade. Okay? Jadi setiap kali kalau you menaja VIP, you pun akan dapat untung seorang VIP dalam RM400. Nampak? Okay, ini adalah benefit you menjadi VIP dengan kita. Dan ini pangkat seumur hidup. Jadi sangat berbaloi kita menjadi VIP. Betul tak? Okay, jadi seterusnya, apa yang korang nak aim adalah nak naik ke supervisor. Sebab VIP 30%, supervisor 38%. Nampak tak? Persen ini, 38% ini banyak tak? Sangat banyak. You dah extra 8%. Maknanya, you save, you jimat 8%. Nampak tak? Dan keuntungan you pun sudah naik. You menaja seorang VIP, you boleh dapat RM532. Nampak tak? Inilah kelebihan syarikat nak bagi pada you. Jadi, nak naik supervisor macam mana? Okay. So, dulu supervisor perlu 25 cc tau. Last year, kena 2 bulan, kena sales 19K. Tapi sekarang, syarikat bagi kita kemudahan. Okay, dia nak mudahkan you hanya buat 10 cc saja. Dalam masa 1 bulan, di mana you buat sales dalam 7K saja. Nampak tak? You sudah jimat berapa? Separuh. Lebih dari separuh ni. Betul tak? You sudah jimat banyak. Okay, you naik supervisor, you nak makan sendiri pun berbaloi-baloi. Betul tak? Satu, you boleh makan produk dengan murah. Kedua, you boleh start untung lebih tinggi dari orang lain. Nampak tak? Kebaikan menjadi supervisor. Dan pangkat ini tak jatuh. Tak jatuh. Okay? Seterusnya ialah assistant manager, 60cc saja. Dan manager 120cc. Mungkin ramai yang tak faham CC kan? CC ialah case credit. Ini adalah bahasa di Forever ya, untuk kita naik pangkat. Naik pangkat semua kita cakap CC tau. VIP, seorang VIP 2cc. Nak naik supervisor 10cc. Okay. So 1cc di Forever dia sama dengan 1073. Ini formula dia. Kalau 2cc ialah 2,000 lebih asalnya. Tapi sekarang dengan promosi sekarang 1,006 lah. You sudah start 2cc. Nampak kemudahan dia. Jadi nak 10cc nak buat macam mana? Macam mana nak dapatkan 10cc? Siapa boleh tak dekat chat? Seorang VIP 2cc. Kalau you nak capai 10cc, you nak taja berapa orang VIP? Type dekat chat. Ya, Rosiati kata 5 orang. Betul. Nana 5 VIP. Yohana 5. Betul. Syafiq 5. Betul. Nampak tak matematik dia mudah kan? Okay, hanya mencari 5 orang VIP, you sudah boleh jadi supervisor. Kalau dulu 25cc, you kena cari dalam berapa? 12 orang VIP. 12 orang. Dulu, orang zaman dulu kita lah, 12 orang VIP baru boleh naik supervisor. You 5 orang saja sudah boleh naik supervisor. Senang ke senang? Sangat-sangat senang. Kan? Jadi, ini formula dia. Dalam masa 1 bulan, you cari 5 orang yang nak join sebagai BO VIP. 1,006 saja. So, you akan jadi supervisor 38% seumur hidup. Nampak tak? Dan bulan yang sama, kalau you buat ini, you ada 5 orang VIP ni,
You dapat keuntungan, you punya statement, dia akan ada dalam RM2,000 statement you yang pertama. Okay, jadi ini statement adalah alat pemasaran you. Yang sangat penting sebagai orang baru. Kalau you nak convince orang, you bawa je statement ni, you tunjuk dekat orang-orang. Okay, inilah income saya bulan pertama dalam 2,000. Sebab saya menaja 5 orang VIP. Nampak tak? Siapa sudah faham? You type faham. Siapa tak faham? Boleh bagi tahu tak faham. Semua dah faham? Jadi, kepada yang PC, jangan lama sangat dekat PC. Sebab, PC memang tak ada keuntungan sangat. Kita kena laju-laju ke bio VIP. Betul tak? Inilah yang leader-leader you nak bantu you menjana keuntungan di sini. Dan mungkin ada orang kata, ayah, saya nak naik supervisor, nak 5 orang. Boleh ke saya buat? Tentu boleh kalau you fikir dia boleh. Tak ada orang boleh menghalang you tau. You nak 24 orang VIP pun boleh punya. Ini cuma satu langkah pertama je. Kita kata 5 orang. Betul tak? Sebenarnya manusia ni dalam minda kita dia tak ada halangan. Dia tak ada halangan punya. Kita mau berapa VIP pun boleh. Pun boleh. Ya, taja 10 cc sebulan. Satu bulan. Dalam sebulan, you ada 10 cc, ada 5 orang VIP, you automatic menjadi supervisor. Automatic. Okay? Tapi yang penting, you sendiri kena ada 1 cc. At least. Okay? You kena ingat, syarikat pun ada polisi dia. Okay, dia tak ada polisi dia mudah. Okay, dia nak kasih you bonus. Dia nak kasih you keuntungan. Tapi, there is no free lunch in the world. Tak ada durian runtuh di dunia ini. Setuju dengan saya? Okay, tak ada. You nak dapat bonus, you nak dapat keuntungan, you 1 sisi pun tak ada beli, you tak makan, mana boleh? Kalau you adalah CEO ini syarikat lah, you sudah bankrupt . Betul tak? Kalau you apa-apa pun tak buat, saya CEO, saya nak kasih you lagi bonus . You bulan tak ada beli 1 sisi pun, mana boleh? Itu syarikat mesti akan bankrupt punya. Betul tak? At least, dia nak kita wajib 1 sisi sebab dia nak kita guna produk. Dan membuat jualan. Okay? Kita kan ada buat jualan juga. Kadang-kadang menjual sikit-sikit dekat orang. Dari jualan itu, kita belilah atas nama kita. Jadi, at least kita ada 1 sisi setiap bulan. Mesti ada. Kena ada. Okay, nampak tak? So, ini ialah polisi syarikat. Okay, sangat senang saja. Takkan kita tak boleh beli 1 sisi makan 1 family. Kan? 1 sisi ini, kita boleh jaga saudara mara adik-beradik kita, mereka nak beli dengan kita, mak nak beli dengan kita, adik nak beli dengan kita, semualah 1 sisi sini. Nampak tak? Tiap-tiap bulan dengan senang je 1 sisi ni. Nampak? Okay? So, macam ini you dah naik supervisor. Sangat mudah. So, boleh siapa memang nak jadi supervisor bulan ni? Type supervisor. Type supervisor. You berani type, Tuhan akan permudahkan you. Bulan ini supervisor juga. Nak supervisor. Supervisor. Okay? Type supervisor, bulan ini kita doakan you, permudahkan you menjadi supervisor. 38%. Cari 5 orang saja menjadi VIP bawah you. Betul tak? Kalau kita memang nak berjaya, kita kena push diri kita. Push diri you. Okay? Capai supervisor. The first langkah dekat sini. Okay? First langkah dekat sini. Okay? Okay? Ada tak lagi yang
yang nak ambil ini cabaran. Okay, take this challenge. Nak jadi supervisor, 10cc, type supervisor dekat chat sana. Okay, jadi kita sebagai upline, kita pun nak bantu you, nak push you mencapai insentif ini. Jadi kita ada satu insentif ini yang nak memudahkan you menuju ke supervisor ni. You tengok upline di sini leader sini memang sangat pemurah hati tau. Kita semua pun nak bantu you. Okay, jadi kita nak mudahkan you. Ini nanti you boleh tanya you punya leader jugalah. Mungkin ada yang kurang faham kan, ni tak apa. So dia ada tier 1, tier 2. Tier 1, kita ada langkah dia. Kalau you bulan ini dia start dari Mac sampai Julai. Okay, bulan Mac sudah start. Kalau bulan Mac you ada 5cc, tahniah, you automatic akan dapat hadiah dari you punya upline, 1 absorbency dengan 2 avocado. Nampak? Okay, dan kalau you dapat lagi, contohlah April, you dapat 10cc, contoh you dapat 1 dinner, okay, 20cc, ini terkumpul tau, ini semua ialah terkumpul, RM200 cash, 30cc, you akan dapat aloe vera gel, plus 1 madu, plus 1 lagi omega 3. Ini saya cakap macam ini dulu, nanti saya ada contoh. Tier 2 ialah kalau by group. Ini ialah sendiri buat. Macam you sekarang tak ada group. You tak ada downline. Macam siapa? Macam Shirley ke, David ke. Okay, tak ada downline. Dawan ke. Okay, you buat ini, langkah ini. Kalau you sudah start ada downline, sudah ada VIP bawah you sudah supervisor contoh. Okay, you boleh ke sini. Kalau you dalam group, you ada 40cc, you dapat 1 Logic skincare set. Outline you akan hadiahkan pada you. Kalau 50cc, you dapat 1 redang trip, 1 packs. Okay. Kalau you dapat 60cc terkumpul juga, dalam tempoh masa ini, you dapat pocket money extra 200. Okay. Dan kalau you terkumpul sehingga 80cc, dapat lagi 1 extra lagi redang trip, 1 packs dan tambah lagi RM200 cash money. Maknanya, you sudah qualify 1 packs, you boleh bawa seorang lagi ke redang. Okay, you punya wife ke redang trip ini. Ataupun kalau you tak nak pilih redang trip, you pun boleh pilih flight ticket ke Hong Kong. Wah, macam gila sikit kan? Dia ada pilihan tau. Kalau you tak nak pergi redang, you ada pilihan lain. You boleh pilih flight tiket ke Hong Kong. You punya upline kasih you pergi Hong Kong tahun depan. Itu adalah global rally kita. Rasanya bulan 4, bulan 5 lah. Kena fly bersama. Okay. Dia akan ikut kriteria sini juga. Kalau you tak nak ini redang trip, 1 packs, dia bagi you 1 flight tiket. Kalau you capai 80cc, you tak nak ini redang trip, 1 packs, dia akan bagi 1 lagi flight tiket. Gila tak? Banyak sedap gila, memang sangat gila. Okay, so you punya outline leader sangat bagus tau. Dia betul-betul mau push you. Dia nak push you. So you kena accept. You kena accept. Okay, ini contoh. Contoh dia macam ni. Nanti tengok ada 2 contoh ke? Okay. Ini contoh. Bulan Mac, you aktif 2cc saja you boleh buat. April, 1cc, 3cc. Jadi tak dapat lah. Tapi Mei, you buat balik 2cc. 3 campur 2, nampak tak? Sudah 5cc, you dapat hadiah. Absorbency dengan avocado. Bulan Jun, you aktif 5cc. Dalam bulan itu juga, nampak tak? 5 campur 5 sudah 10. Jadi, you akan dapat 1 dinner celebration. Upline you akan kasih you pergi dinner. Okay? Jadi, kepada yang bulan ini, bulan Mei, kalau itu sebab bulan ni kita nak you ramai-ramai qualify 10cc terus. Kenapa? Sebab kita nak bagi you ke BO dinner kita. Yang ini, celebration ni, BO dinner kita ni. Korang ada tak selalu masa you ending itu masterclass, ada nampak satu video kan?
ada satu dinner, ada recognition top 10 income punya. Itu adalah BO dinner yang kita nak hantar you pada 6 Jun nanti. 6 Jun nanti. Okay. Liu punya leader outline akan bagi you 10 sisi ni akan bagi you ke dinner celebration tu. Okay, nampak? So, ini contoh pertama lah. Macam tu. Okay. Ni contoh dia lah. Kalau you boleh sampai bulan 5, bulan Mei ni you dapat 10 sisi, you akan dihantar ke dinner BOI di Kuantan. Tapi flight tiket kalau yang jauh-jauh tu kena sendiri tanggung lah ya. Kalau yang Sabah Sarawak. Okay, dia bagi you dinner tiket saja. Okay, masuk. Nak okay. So, kalau you terlepas, contohlah, you bulan Jun baru qualify 10 cc. Dah lewat dah. Tak apa. You bayar dulu dinner ini, nanti you punya upline akan refund balik duit kat you. Boleh tak? Sebab bulan Jun masih sempat. Macam tu. Okay, cerita dia senang saja. You bayar dulu. You bayar dulu dinner ni, you qualify bulan 6. You qualify bulan 6. Nanti you punya outline refund you semula. Pun boleh. Kalau tidak, you terlepas tak apa. Outline you akan bagi you dinner di tempat lain. Okay, dia akan reward you dinner di tempat lain. Okay, macam tu lah. Kalau 10 cc, nampak tak? 2 bulan dah 20 cc, dapat extra 200 cash. Ini you boleh screenshot dan you sendiri tengok. You boleh sendiri tengok. Okay. Kalau bulan Julai you qualify 20 dah 40 kan? Dah sampai sini. Maknanya you dapat ini hadiah aloe vera gel, dapat lagi Forever Logic punya skincare set. Dinner price nanti kita bagi tahu. Buat ya. Berapa? Ada dekat belakang. Nampak So ini dia. Screenshot ini cara dia. Okay, tier 2 macam ini. Tier 2. Nak sampai ke tier 2 samalah. 5cc, April 15cc, dah dapat BO dinner. Kemudian Mei, you qualify 30cc, you laju 30cc, you dapat ini 200 cash, dapat lagi aloe vera gel hadiah semua ni. Bulan Jun, you buat 20cc, dah 30 tambah 20, dah 50cc kan? You dah kat tier, you sudah ada group. Bila sudah ada group, you tengok 50cc dah dapat redang trip ataupun flight tiket ke Hong Kong 1 pax. Kasih you ke Hong Kong tau. Gila sikit ni. Dan Julai you dapat 30cc, 50 campur 30, 80cc. You dapat redang 1 pax atau flight tiket ke Hong Kong tambah RM200 cash money. Nampak tak? Okay. So ini dia screenshot dan tengok balik. You tengok, you akan faham. Tak faham? Tanya kamu punya outline. So, korang jangan tunggu saja sebab sekarang ni sudah ada orang qualify. Ni Kak Umi Su sudah qualify 5cc yang pertama. Sekarang on the way ni nak ke 10cc. Ini Abang Ahmad Roselan pun dah 5cc. I rasa dia pun sedang on the way nak BO dinner. Betul tak? Jadi, you punya outline dah capai. Wah, ini dah capai 10cc. Tengok. So, you punya leader outline memang nak kasih you hadiah. Dia memang nak bantu you ke sana. Ni Joanne Ku pun sudah capai 10cc. Dapat BO dinner kita. Nampak? Okay, memang sangat amazing. Jadi, kita tak nak hanya setakat sini saja. Kita nak lebih ramai orang qualify ini, kita nak buat poster ini. Kita nak bagi you qualify one by one. Kita nak hantar you ke Hong Kong. Bukan BO dinner saja. Kita nak hantar you ke Hong Kong. Baru faham Nana kata. Baru faham Okay. So inilah BO dinner kita guys. 6 Jun. Kenapa sangat penting? Kita nak you datang sendiri, tengok sendiri masa depan you. Kalau you hari-hari tengok itu selepas masterclass itu video, you sudah rasa shock kan tengok itu video. You tengok orang naik pentas ambil itu top 10 income, betul tak? You rasa you pun nak pergi dinner tu. Okay? Betul tak? You nak pergi dinner itu. Okay? Apa kata you qualify? You sendiri datang. Kalau korang nak beli tiket pun boleh. Sekarang memang kita buka untuk you beli tiket. Dan bila you qualify ni bulan Mei,
upline you terus refund balik duit ni kat you. So, seorang dinner ticket ialah 199. Kalau you beli loose, you klik ini link, you beli sendiri, 210. Boleh. Tapi you duduk sendirilah. Tapi kalau you nak duduk dengan geng-geng kita, you belilah dengan upline you. Dia akan tolong you belikan. Jadi, you pun boleh jimat sikit lah. 199 saja. Nampak tak? Sebab satu table 10 orang. Seorang 199. Jomlah duduk sama-sama. Senang sikit kita nak arrange tempat duduk. Korang ni selalu lewat-lewat. Selalu last minute baru mau beli. Jadi kita susah tau. Kita susah sangat nak arrange itu seat nak duduk sama Jadi itu sebab setiap kali kamu kena duduk hujung jauh sana. Korang sendirilah sunyi-sunyi duduk situ, betul tak? Jangan susah hati. Okey, kamu sendiri duduk jauh-jauh macam tu. Jadi kalau boleh booking awal. Beli ini tiket awal-awal 199. Okey, terus beli. Siapa yang beli awal dapat POI planner lagi. Nampak tak? Okay, so inilah dinner tiket tak ada video tu. Nanti kita hantar video dalam grup you boleh tengok video tu. Okay, so dinner ni memang purple. Purple. Kita punya dress code memang grand punya. Evening gown memang pakai cantik-cantik. Yang lelaki memang tuxedo lah. Memang pakai tie, tuxedo semua. Okay. Dan keesokan hari 7 hari bulan kita ada eagerness. Meeting dengan Sifu tau. Sebenarnya ini meeting sebenarnya adalah meeting manager tau. Tapi Sifu open kepada level 4 punya supervisor. Korang tengok sendiri. Level 4. Maksudnya, apa maksud level 4 punya supervisor? Maksudnya, korang yang qualify supervisor yang ada 4 orang VIP kan? Betul tak? At least 3 orang VIP. Jadi you tengok. You sudah ada 5 VIP. You boleh datang untuk level 4 punya ini eagerness meeting. Bila nak buat dekat Sarawak, Joseph kata, okay, soon. Soon. So, Joseph kena ada satu team. Joseph kena supervisor. You supervisor, baru you punya leader boleh bantu you. Boleh buat event dekat situ. Betul tak? So, you kena supervisor dulu. Okay Joseph. So ini 7 hari bulan. Okay. You Sabah, Sarawak ke, memang kita nak you datang. Sebab you datang bukan satu event you datang untuk 2 event. You sudah supervisor, you boleh datang belajar ilmu first hand dengan Sifu tau. Ini memang ilmu kan ialah untuk manager tau. Tapi sekarang dia kasih supervisor level 4. Berapa orang VIP? 3 VIP. Sudah boleh daftar link ini. Ini link kan ialah berapa? RM118. Kalau tak silap, RM118 kena ada tiket. Termasuk lunch break dengan tea break. Dan ilmu dia memang lebih dari 118. Memang ribu-ribu. Sebab ini ilmu Sifu akan ajar banyak tau. Sebelum ni, Sifu memang ajar banyak dari segi macam teks. Teks, betul tak? Ini Jason sudah letak. Okay. Ini. Okay. Sudah Sifu memang ajar kita tentang teks. Banyak financial management. You buat ini business, you nak tahu juga kan macam mana nak jaga kewangan you. Ramai orang tak ada ilmu itu. Jadi Sifu akan ajar pada hari itu. Okay, so bukan semua orang dapat join punya. Kalau you bukan level 4 supervisor, you sudah daftar pun, Sifu akan tolak you keluar. Memang ada kriteria itu. Jadi kalau kamu layak, kalau you tak hadir, you memang sangat-sangat rugi. You memang sangat-sangat rugi. You tak bijak, I boleh kata. You tak bijak. Kalau you memang sudah supervisor, you level 4, tapi you tak hadir, you memang kurang bijak. Betul ke betul saya cakap? Memang sangat tak bijak. Sebab ini event memang khas untuk you.
Sekarang Sifu nak bagi semua ilmu dekat you yang lebih mendalam lagi. Okay? So I harap semua ambil peluang ini. Ya, qualify you punya supervisor level 4, sebab kita pun harapkan kita nak lebih ramai leader keluar dari grup kita. Leader maksudnya bukan leader sebagai supervisor saja. Kita nak you jadi speaker. Kita nak you jadi coach di sini. Okay, kita nak you jadi mastermind dalam team kita. Okay, I harap semua di sini ada satu cita-cita lah. Memang nak join mastermind kita. Nak jadi speaker di sini. Ya, sebab kita nak you ada income macam kita. Nampak tak? Maknanya apa? Maksudnya kita nak you kan, bukan saja datang cari duit gitu saja, bukan. Ya, kita nak you salah seorang contributor dalam BO International. Nampak tak? Okay, jadi leader di sini. Jadi korang akan jadi macam kita. Okay, sebab kita nak tinggalkan ini legacy. Kita leave the legacy. Kita nak you turunkan legacy ini. Untuk orang yang generasi akan datang. Ada tak dekat sini yang memang ada satu hasrat lah. Memang betul-betul nak buat ini forever. Okay. Nak jadi leader dekat sini. Siapa nak punya? Memang ada harapan ni. Ada. Saya harap lah. Okay. At least bagi diri you 3 tahun. 3 tahun, you jangan sikit-sikit putus asa. You jangan sikit-sikit down. You jangan sikit-sikit sudah krik-krik, sudah hilang. Jangan. Itu bukan attitude seorang leader. Nampak tak? Bukan. Okay? You kena stay consistent. Mesti kena ada passionate dekat sini. Okay? Kita nak bantu you, bukan setakat nak you jadi manager di sini, bukan. Kita nak you sama macam kita. Boleh seumur hidup ada income yang secure, ya, yang stable seumur hidup you. You tak perlu kerja dengan orang. You tak perlu buka gerai tepi jalan lagi. Tak payah buka pasar malam lagi. Ini hasrat kita. Tapi so far I belum nampak ada orang yang macam ini. Semua buat-buat macam tak serius. Tak serius tau. Sikit-sikit sudah main emosi. Nampak tak? Sekarang orang macam ini. Saya harap yang datang ini kan betul-betul kasih sendiri 3 tahun. Buat betul-betul. 3 tahun. Buat betul-betul. Ya? Jatuh bangun itu biasa. Yang pentingnya kita bangkit. Kan? Dekat dengan leader you. Boleh tak? Ini memang dari hati saya tau. Saya memang ada hasrat lah. Mau leave the legacy. Terutamanya BO International. So, I harapkan satu hari kita boleh buat ini sistem kan dengan sangat bagus. Dan kita boleh bantu lagi ramai orang berjaya. Ya, betul. Lagi ramai orang berjaya. Dan you yang datang ni, mungkin you adalah mak ayah. I pun harap you boleh leave kasih anak you. Nampak tak? Ini bisnes bukan you saja tau, setakat you boleh leave the legacy sampai anak-anak you. Jadi kalaulah semua yang datang sini tak serius. Semua main-main saja. You main-main dengan you punya big why. You main-main dengan goal setting you. You buat kerja macam itu saja. Macam mana kita nak sampai ke tahap tu? Kita susah nak capai visi ni, betul tak? Jadi, I nak kita semua satu tim capai visi ini bersama. Sebab dengan saya, dengan hanya Jason, Alex, Bell, ya, dengan Shida, tak cukup tau. Kita kena lebih ramai lagi. Macam kita. Ya? Okay? So, inilah dia. Okay, I harap semua dapat catch up apa yang kita nak hari ini. So, ini bisnes kan. Dia bukan bisnes yang separuh jalan. Tak.
Dia boleh seumur hidup. Dia boleh seumur hidup. Dapat Okay, so ini dia. So sampai sini saja pun sudah lewat. Semua sudah mau tidur. So last but not least, I harap semua dapat manfaat. Okay, gunakan ini 5 langkah. Betul-betul. Ya, buatkan 5 langkah ini, buat yang terbaik. Ulang kali 5 langkah ini. Buat sampai jadi. Boleh? Okay, so sampai sini, jom kita dah ending. Dah ending. Okay, jom kita ambil gambar. Suara pun sudah tak ada. Suara pun sudah tak ada. So, I tengok memang ramai yang masih stay macam Patrick. Sudah stay dengan kita lama. I pun harap Patrick okay, 3 tahun. Kena go all out. Memang dalam masa terdekat mesti kena capai something. Macam tu. Okay? Jom kita ambil semua boleh buka video dengan pakaian kemas, dengan senyuman, dengan aloe vera, AVG yang baru ni. Siapa ada? Boleh ambil gambar AVG baru ni. Jom kita ambil gambar. Wah, Nanawi senyuman sangat bagus. Ya, senyum kuat-kuat. Senyum kuat-kuat. Okay, mari. First page senyum. 1, 2, 3. Okay, ada lagi tak? Ada lagi. Okay. Yang kedua. Dan yang ketiga. Okay, itu saja. Dah lewat dah. So, kita tak ada jerit slogan soal lewat Okay, itu saja. Good night semua. Bye-bye. See you.